Mengapa kamu tidak patut pergi ke konsultasi pembedahan bersendirian? Lelaki yang mencipta pembedahan jantung menolak untuk dibedah sendiri. Namanya Michael DeBakey, 97 tahun, malam tahun baru 2005. Tiba-tiba dadanya sakit macam koyak. Dia tahu tepat apa yang berlaku. Aortic dissection. Penyakit yang dia sendiri ajar dunia cara mengubatinya. Dan dia cakap tidak. Bukan sebab dia tak percaya perubatan, tapi sebab dia tahu sangat tentang perubatan. 70 tahun tengok pesakit, stroke di atas meja bedah, berbulan-bulan dalam ICU. Dia dah tengok semua. Jadi dia tanda tangan arahan. Tiada pembedahan, biar saya pergi. Lepas itu, keadaannya makin teruk. Dia hilang kesedaran. Sekarang, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Keluarganya, bekas pelajar-pelajarnya sendiri terpaksa pilih untuk dia. Operate atau tengok dia mati. Mereka operate. 7 jam. Guna teknik yang dia sendiri cipta. 8 bulan pemulihan. Tapi Michael DeBakey selamat. Dia kembali bagi kuliah. Dia hidup sampai 99 tahun. Ini yang tak ramai orang tahu sebelum pembedahan. Sebaik saja kamu jadi pesakit, otak akan berubah. Ketakutan ambil alih, kesakitan ambil alih. Sampai genius pun tak boleh dilindungi. Keputusan diri sendiri. Jadi, sebelum mana-mana pembedahan atau konsultasi besar, jangan pergi seorang diri. Bawa pasangan, anak, kawan baik. Seseorang yang boleh fikir dengan jelas bila kamu tak mampu. Pakar bedah terhebat dalam sejarah pun perlukan orang lain. Jangan jadi orang yang tak ada sesiapa. Simpan video ini, satu hari nanti kamu akan perlukannya.